Tak itulah orang awak ndak. Minta Iya. kopi setengahnya, tambah lo air, tambah lo kopi, tambah lo air dia tak itu saya paru panjang wak macam dia nya. Orang awak kau kan iyo cadik tempi nak dia teh, tak kurang nak dia luar. Yo, mah. Aku pengalaman ambo. Apa tu? Tentang orang awak nan santiang majawek kata. Patangku ambo bakal liang sumbar gelis. Barangke dari Padang, lewat bebas. Nampak di tepi jalan tu banyak orang meja bengkuang. Tu mbak berhenti. Mbak calik bengkuang orang rencana ke membeli kau. Tu mbak tanya ke nyo. Do, bako putih-putih amba saya bengkuang kau do. Tu je jawab duduk tu. Oi, nak baca koran ayuang. Tsunami ketiba. Jadi nak awak saja nak pucek tu. Bengkuang satu le pucek. Sudah tu tak dalam bokok tinggi. Cari di pasar teh tu orang menjual badak. Badak aku ketik-ketik saja. Tu mbak tanya, oh biai, kacik-kacik mek badak aku biai. Jawabnya, kacik-kacik orang go. Amu hati no go lawi kadang ranang ino. Sudah tu tak dalam bokok kumbuah. Cari orang jual kalamai ku hitam saya nampak. Tu mbak tanya, oh tek, bapa kau hitam kalamai tek? Kalau kuning cik amai nama ayuang je. Tarikh lo kelengkah. Jadi orang makan lamang tu yang bertanya. Oh tek, abah aku je batu sama panggang lamang tek. Kau je peralon lakeknya yuang je. Tarikh lo keselok. Ada orang menjual jawi ku kurih rangkiang halus nampaknya. Kak, kau jawi kat kuruh maka nak nyurat nagiang nah. Aku ni jepi untuk kau kerupuk. Tanduk panjang untuk sikit buat. Aci gaca untuk kau pupuk aja. Kata jual aja jawi ku jadi. Itulah kelebihan orang awak nah. Pandai mana. Iya. Orang awak kan ada pepatah juga les. Dima bumi dipijak, di sinan tanah di kapleang. Dima trotoar tampak, di sinan gale di kambang.